Okay guys, ini adalah gaming chair Swift X Pro dari TT Racing. Dan ini antara kerusi yang aku duduk lebih 10 jam pun tak pernah lagi aku rasa kebas. Even aku dah guna kerusi ni lebih dari sebulan tau. So, dari segi design kerusi ni, bagi aku dia memang nampak cun lah. Hujung-hujung dia ada carbon fiber, nampak macam kerusi racing kan. Dan dia nampak premium tapi tak over sangat. That's nice. Untuk cushion dia pula, dia guna high density foam. Senang cerita foam dia tebal lah. Duduk memang rasa empuk tapi still rasa support tu ada. Sebab tu aku kata duduk lama memang tak kebas weh. Lepas tu macam korang tengok seat dia ni memang lebar tau. So bila kau duduk tu tak terasa terkepit macam biasanya kursi lain. Memang bebas. Oh, dia ada bagi dua pillow, satu kat kepala dan satu lagi kat pinggang untuk bagi lagi extra support dan ergonomi tu. And kerusi ni boleh recline sampai 135 darjah. Memang kau akan rasa macam nak terbaring lah. Dan ada function tilt. Dia macam joget-jongkit tu. Macam korang tengok ni. And armrest dia ada cushion juga. Kat belah atas ni lembut juga. Kalau kau letak betul-betul dekat tulang siku ni, tak rasa sakit pun. And korang boleh adjust tinggi dan rendah. Sama juga kerusi ni. Kau boleh tinggikan dan rendahkan juga. And semua ni aku kata smooth like butter. Oh, lupa nak bagi tahu, kerusi ni sesuai gila untuk ketinggian 200cm dan boleh tampung berat sampai 150 kg. Senang cerita, untuk orang yang tinggi dan besar, kerusi ni takkan nampak kecil bila kau duduk. And warranty dia pun 2 tahun. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.